ringgit pernah jatuh 50% dalam sejarah. Bagi mereka yang tahu dan faham tentang sejarah duit ringgit, pasti tidak akan teragak-agak untuk menyimpan dalam bentuk emas. Dalam sejarah di negara kita, nilai duit ringgit pernah menyusut lebih 50%, meninggalkan banyak pelabur dalam kerugian. Sebaliknya tuan-puan, emas telah terbukti sebagai penyimpan nilai yang stabil dan kukuh sejak beribu tahun yang lalu. Sejarah menunjukkan bahawa walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, emas tidak pernah mengalami penurunan harga yang drastik seperti itu. Simpanan dalam bentuk emas adalah langkah bijak untuk melindungi aset dan memastikan masa depan yang lebih terjamin dengan simpanan emas. Jangan tunggu hingga terlambat. Lindungi sebahagian simpanan tuan-puan dengan simpanan emas 999 yang telah terbukti bertahan sejak dahulu lagi. Bagi penyimpan emas yang berilmu, mereka akan fokus kepada pertambahan gram emas. Harga emas turun dan naik dalam jangka masa pendek, itu adalah perkara yang biasa. Tapi tuan-puan, dalam jangka masa yang panjang, harga emas akan sentiasa meningkat. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh terus rujuk pin video di profil saya untuk saya bantu sebaiknya.